Proton Wira 2026 membawa bayangan kemunculan semula sebuah model legenda yang pernah menjadi antara kereta paling popular di Malaysia. Dengan sentuhan moden, model ini dibayangkan hadir sebagai sedan yang menggabungkan reka bentuk elegan, prestasi yang lebih cekap serta teknologi terkini. Walaupun mengekalkan nama Wira yang cukup dikenali, versi 2026 tampil dengan identiti baharu yang lebih premium dan sesuai dengan keperluan pemandu masa kini. Dari segi reka bentuk luaran, Proton Wira 2026 menampilkan gaya yang lebih sporty dan moden. Bahagian hadapan dilengkapi dengan lampu LED yang lebih nipis serta grill hadapan yang besar dan kemas. Garisan badan yang lebih aerodinamik bukan sahaja meningkatkan penampilan, malah membantu memberikan kestabilan ketika dipandu pada kelajuan tinggi. Rekaan bumper hadapan dan belakang yang lebih agresif turut menjadikan sedan ini kelihatan lebih bergaya dan mewah. Untuk prestasi, Proton Wira 2026 dijangka menggunakan enjin 1.5 liter turbo moden yang mampu memberikan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Enjin ini menawarkan pecutan yang lebih responsif serta pengalaman pemanduan yang lebih lancar. Transmisi automatik moden membantu memastikan pertukaran gear berlaku dengan lebih halus, menjadikan pemanduan di bandar dan lebuh raya lebih selesa. Sistem suspensi juga dijangka dipertingkatkan bagi memberikan pengendalian yang lebih stabil dan keselesaan yang lebih baik. Bahagian dalaman Proton Wira 2026 direka dengan konsep moden dan praktikal. Kabin menawarkan ruang yang luas untuk 5 penumpang dengan tempat duduk yang ergonomik dan selesa. Kemasan dalaman menggunakan material yang lebih berkualiti bagi memberikan suasana premium. Skrin infotainment bersaiz besar menyokong Android Auto dan Apple CarPlay untuk memudahkan akses kepada navigasi, muzik dan komunikasi. Paparan meter digital serta kawalan steering pelbagai fungsi turut meningkatkan pengalaman pemanduan. Ruang bak yang luas menjadikan Proton Wira 2026 sesuai untuk kegunaan harian dan perjalanan jauh bersama keluarga. Tempat duduk belakang boleh dilipat bagi menambah ruang penyimpanan apabila diperlukan. Pelbagai ruang simpanan kecil di dalam kabin juga membantu memastikan barangan peribadi disusun dengan lebih kemas dan mudah dicapai. Dari aspek keselamatan, Proton Wira 2026 dijangka dilengkapi dengan pelbagai ciri moden seperti sistem brake ABS, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman dan beberapa beg udara. Selain itu, sistem bantuan pemandu seperti brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, amaran keluar lorong dan pemantauan titik buta dijangka turut ditawarkan. Kamera 360 darjah dan sensor parkir memberikan kemudahan tambahan ketika meletakkan kenderaan di ruang yang sempit. Kecekapan bahan api juga menjadi salah satu kelebihan utama Proton Wira 2026. Teknologi enjin terkini membantu mengurangkan penggunaan petrol tanpa menjejaskan prestasi. Ini menjadikan model ini sesuai untuk pengguna yang mahukan sedan yang menjimatkan kos operasi tetapi masih mampu memberikan prestasi yang memuaskan. Kos penyelenggaraan yang berpatutan serta kebolehpercayaan jenama Proton turut menjadi nilai tambah kepada model ini. Secara keseluruhannya, Proton Wira 2026 menawarkan gabungan reka bentuk moden, prestasi yang cekap, teknologi pintar, ruang dalaman yang selesa dan tahap keselamatan yang tinggi. Model ini berpotensi menjadi pilihan menarik bagi mereka yang menginginkan sebuah sedan praktikal dengan sentuhan moden sambil menghidupkan semula nama legenda yang pernah menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Apa pendapat anda tentang Proton Wira 2026 ini dan adakah anda ingin melihat model legenda ini kembali ke pasaran Malaysia dengan reka bentuk moden? Jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak video menarik tentang kereta dan teknologi terkini di channel ini.